Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini sangat simple, iaitu cendawan goreng yang sangat rangup. Okey, jom tengok. Okey, untuk bahan tepung kita, saya guna tepung jagung, tepung gandum. Masukkan tepung gandum. Agak-agak korang nak banyak mana. Okey. Lepas tu kita masukkan tepung bestari yang pedas tu. Okey. Dan sedikit tepung jagung. Okey. Sekarang kita mix dia dulu ya. Okay, kita mix biar sebati. Okey, saya guna mushroom putih ni yang besar ni. Okey, sekarang saya nak perap dia dengan tepung tadi sikit sebelum kita celup Okey. Okey, kita masukkan tepung. Untuk kita mix dia. Okey, kita dah ni, kita gaul-gaul ya. Okey, pastikan tangan dah bersih. Okey, kita gaul. Nanti kita letak sedikit air lah ya. Okey, masukkan sedikit air. Gaul je, mix dia. Okey, sekarang kita celup tepung cendawan kita tadi dalam tepung. Lepas tu gaul je. Boleh kita goreng, minyak dah panas, kita test dulu satu. Okey, minyak dah panas. Okey, kita masuk je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok dah hampir masak. Crunchy ya. You jangan risau. Nampak cendawan ni. Selalu orang buat enoki, tapi hari ni saya guna cendawan putih yang besar ni sikit. Baru puas kita gigit tu. Nampak, kita tunggu dia garing sikit lagi baru kita angkat dan goreng yang lain. Okey, cendawan trik pertama dah siap. Okey, kita tunggu. Sekarang saya tengah goreng trik kedua. Ada 2 trik lagi. Ini kejadian dia. Okey, kita tunggu ya. Okey, trik kedua dah masak. Okey, trik ketiga. Total semua 3 paket tau. 3 paket mushroom tu. Okey, trik keempat. Dah penuh. Alhamdulillah, cendawan goreng kita dah siap. Okay, jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum semua. Bye.